Realiti hari ini masih ramai yang salah faham tentang kegunaan simpanan emas. Jadi jom saya terangkan kepada tuan-puan 5 kegunaan emas untuk kita sebagai penyimpan emas. Yang pertama, emas ni bukan untuk kita cepat kaya, tapi untuk selamatkan duit simpanan kita daripada dimakan inflasi. Orang simpan emas bukan kita nak simpan untuk dapat untung dalam masa yang terdekat, tetapi nak lindungi nilai duit kita. Sebagai contoh, dulu kalau kita ada RM50 boleh beli 1 troli penuh barang dapur, tetapi sekarang ni RM50 yang sama nak dapat separuh troli pun susah. Yang kedua, emas adalah duit yang sebenar. Sebelum duit wang kertas dicipta, emas yang digunakan sebagai mata wang. Sebagai contoh, kalau dulu kita ada emas 1 dinar 4.25 gram, kita boleh membeli seekor kambing. Dan sekarang dengan 1 dinar yang sama boleh beli seekor kambing juga. Tetapi beza kalau kita ada duit wang kertas. Dulu RM300 kita boleh beli seekor kambing. Tapi sekarang RM300 yang sama dah tak mampu dah nak beli seekor kambing. Itulah perbezaan simpan emas dengan simpan duit. Yang ketiga, emas ni kalis inflasi. Okey, bila mata wang kita jatuh, harga emas naik. Bila ekonomi tak stabil, harga emas biasanya akan melonjak naik. Sebab emas yang tak boleh dicetak seperti duit wang kertas yang boleh dimanipulasi. Yang keempat, emas ni mudah dicairkan. Tuan-puan, sebagai contoh, kita nak pakai duit, kita boleh guna emas yang kita simpan ni. Boleh terus jual ataupun pajak gadai. Boleh dapat duit untuk bantu kita pada waktu kecemasan. Yang kelima, emas ni boleh bantu keuangan kita. Okey, sebagai contoh, kita nak simpan duit senang nak terguna, senang nak terbocor. Tapi beza bila kita simpan dalam bentuk emas. Emas ni susah kita nak bocorkan ataupun terguna untuk dibelanjakan. Nak guna, nak jual pun kita akan fikir banyak kali sebelum kita nak jual. So, tuan-puan yang nak mulakan simpan emas, boleh terus mula simpan emas hari ni. Rujuk video saya untuk terus mula simpan emas.